sains dan juga seni di sebalik sesuatu result tu. Macam mana kita nak dapat world class result, kita kena ambil world class action. World class action ni kita kena ada sistem yang bagus, kita kena ada culture yang bagus, and yang di-execute oleh dream team. Dream team, kita nak dream team, kita tak nak baulah team ataupun team biasa-biasa lah. So team yang terbaik akan ada teamwork, akan ada mutual trust untuk deliver the best action untuk dapatkan result. Tapi sebelum dapat team yang bagus, apa kita perlu buat? And kita kena bina mutual trust. Siapa yang nak bina mutual trust antara team kita ni? Leader tu sendiri. Kita kena jadi leader yang bagus, dan juga untuk jadi leader yang bagus adalah dengan ada self awareness yang bagus. So itu antara formula kita lah. Nanti maybe kita boleh tanya doktor tetamu kita apa dia belajar lagi tentang SALTR ni. Alright, so saya rasa dah 9.36, saya pun dah go through secara saya sebut juga most of the initiative dalam 20 initiative tu. So saya harap doktor maybe pick up, ambil note sikit, dah boleh ada idea apa yang perlu buat mengikut stage doktor. Sebelum 50k, sebelum buka klinik, dan after 50 klinik pun, after 50k pun akan hadapi masalah dari segi operation, SOP. And so saya takut sebenarnya kenapa antara operation tu kita letak SOP, kita letak management day. Sebab saya selalu nampak doktor ni sale baru 50-60k, baru rasa profit 10-15 ribu sebulan, dia dah rancang untuk buka klinik kedua dah. So dia punya foundation dia tak strong lagi, dia punya business infrastructure dia tak duplicable pun lagi sukses dia tu. Dia pun tak tahu macam mana, kenapa dia dapat capai 60k tu, tetapi dia dah duplicate kepada second branch. Dan usually second branch, third branch dia tu akan bleeding dan akan tarik profit daripada branch pertama. So that's why kita nak ada approach yang seimbang lah 20 growth initiative ni. Dari segi business infra tu bagus, dari segi profitability, dari segi sustainability, dan juga dari segi soul dia. Saya pernah sebut yang 5 marketing strategi, 6-7 marketing strategi tu yang terakhir adalah soul project. So kita nak business kita ada soul.